Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya untuk perlawanan kedua Milo Cup 2026 di antara Wira Muda Jaguar menentang Wanderers, pasukan Wanderers yang berserba hitam, dan Wira Muda Jaguar akan menggunakan jersey warna biru. Saya harap ada peningkatan daripada permainan yang pertama tadi. Semoga mereka Wira Muda Jaguar akan dapat mengambil kesempatan agar perlawanan ini memberikan kemenangan, diharapkan insya-Allah. Jadi kita doakan agar pasukan Wira Muda Jaguar akan peroleh kemenangan yang pertama, dan saya tidak pasti sebab saya tidak dapat keputusan untuk pasukan Wanderers. Setahu saya pasukan Wanderers ni sudah melalui perlawanan yang kedua, sepak mula diteruskan. Wanderers menggunakan permainan dan sistem yang masih menggunakan sistem yang sama, iaitu 7 sebelah, tapi Wira Muda Jaguar menggunakan sistem yang agak berlainan. Nampaknya pasukan Wanderers mengawal permainan dengan membuat satu hantaran-hantaran pendek, merancang untuk menyerang, dan satu hantaran ke depan terus keluar. Sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Jaguar diambil oleh Rizky tolak kepada Wadi di hujung sana mencari rakan, dapat kepada Amsyar, tapi sentuhan pertama agak longgar. Dalam permainan bola sepak, sentuhan pertama adalah sangat penting. Satu lontaran ke dalam dikeluarkan oleh Amsyar dapat kepada Isyad cuba mendapatkan bola, tidak dapat kepada Satya juga tidak lepas, dapat kepada Wadi tolak, siapa yang dapat di sana? Satya tolak selamat kepada Fayad, buat satu hantaran ke depan terus dapat kepada Isyad dapat mengacau bola cantik. Isyad berhadapan dua pertahanan. Isyad satu tendangan, satu lagi Isyad. Alhamdulillah, gol pertama dapat dijaringkan oleh Irsyad. Satu usaha keras daripada tengah padang tadi, dia membuat satu pressing dan merampas bola daripada pertahanan dan terus membuat larian ke depan, dan satu rembatan yang dapat diselamatkan keeper, tapi rembatan yang kedua telah dapat menghasilkan gol. Gol pertama untuk Wira Muda Jaguar. Wanderers mengawal permainan, sepak mula daripada Wanderers tadi. Dapat kepada pemain Wanderers cuba mengawal permainan, melakukan serangan di sebelah kiri padang. Satu hantaran, adakah Wadi bersedia ataupun Fayad, atau membiarkan saja? Sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Jaguar. Terima kasih Elvin yang peminat setia yang sentiasa menunggu saya buat live. Fayad terus kepada Isyad cuba merampas bola. Zidan masih belum melakukan sentuhan lagi. Pemain nampak masih lagi penguasaan bola dilakukan oleh pasukan Wanderers. Masih kawal Zidan mau buat pressing. Satu lagi cuba mengawal, masih memberi ruang kepada pemain Wanderers tanpa ada pressing yang tinggi. Zidan tidak boleh membiarkan makin lama makin ke dalam pasukan Wanderers mengawal bola. Jadi sepatutnya ada pressing yang tinggi dilakukan oleh pemain Wira Jaguar, tapi nampaknya mungkin ini adalah aturan jurulatih untuk memperketatkan di bahagian bawah dan sentiasa melakukan attack seperti berlaku sekarang. Amsyar cuba merampas bola, lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Jaguar. Ya, Isyad dapat pada Amsyar kembali. Amsyar cuba meleceh, dapat kepada Zidan, sentuhan pertama dari Zidan tolak kepada Satya tolak kepada penjaga goalkeeper. Ini adalah proses permainan daripada bola sepak moden yang diterapkan oleh Wira Muda, Akademi Wira Muda. Tapi bola hilang, pantas diambil di balik Satya, bola keluar, lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Bahaya, Isyad awal-awal lagi sudah cekak pinggang. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers.
Tiada pressing nampaknya. Nampaknya Wira Muda Jaguar nampak begitu agak perlahan dari segi permainan. Mengacau Zidane, baik. Yang itu yang diperlukan oleh parent-parent atau penyokong-penyokong Wira Muda Jaguar. Ada satu pressing yang agak tinggi daripada pemain-pemain, satu lagi blok daripada Zidane. Ishad cuba membuat satu pressing, cuba merampas bola, satu tendangan clear daripada pertahanan Wanderers, dapat kepada Satya baling kepada Ishad, cuba dapatkan Ishad buat satu lambungan ke tengah, adakah dapat kepada Amsyar? Tidak. Zidane cuba masuk ke tengah, Amsyar, pemain Wanderers sekarang memegang bola. Wanderers cuba membuat setup ataupun perancangan untuk menyerang tapi masih lagi mengawal bola, cuba menggelecek. Satu pressing dipotong oleh Zidane. Zidane mengawal bola sekarang. Zidane baik tindakan Zidane mencari ruang kosong. Satu lagi gelecekan lepas Zidane tolak kepada Ishad agak laju sedikit antaran itu ke depan. Jadi kalau Ishad dapat bola itu, mungkin satu crossing yang boleh dapat dilakukan, cepatkan gol untuk pasukan Wanderers. Cepatkan terus keluar Coach Awish. Untuk hari ini Akademi Wira Muda Jaguar dikondak ataupun dilatih ataupun ditrain oleh Coach Awish, head coach Wira Muda sendiri. Sepakan gol untuk pasukan Wanderers. Saya kenal keeper ni. Ini keeper Hawk ni, Ijoy. Dia orang pun import juga, boleh lah. Okey. Satu tandukan clearance daripada Satya, dapat kepada pemain Wanderers. Saya cantik, Wadi mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Ishad lagi sekali. Ishad boleh mengacau bola. Satu lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Nampaknya saya nampak 2-3 orang player Hawk bermain untuk pasukan Wanderers ni. Mungkin adalah import. Satu tandukan clear daripada Zidane, tolak kepada Ishad membuat satu lambungan, dapat kepada pemain tengah untuk pasukan Wanderers. Wanderers mengawal permainan. Masih lagi possession dikawal oleh pasukan Wanderers. Bermain dengan rentak yang perlahan untuk mengawal permainan. Seterusnya akan merancang tolak ke depan, tapi disangkutkan, dipintas oleh Zidane tolak kepada Ishad masih dapat bola lagi. Ishad cantik, tolak kepada Amsyar laju kosong di depan. Adakah satu peluang untuk Amsyar membuat satu cross, ditanduk keluar oleh pemain pertahanan, dapat kepada Zidane kembali. Zidane sayang, satu sentuhan yang baik tapi Zidane cuba mengejar balik kepada pemain tengah Wanderers. Adakah satu counter attack ni agak bahaya, perlu disekat oleh Wadi. Cantik Wadi dapat mengacau bola tapi sayang tiada kawan yang lain membantu. Zidane mengacau bola. Masih lagi mengawal, kedudukan masih lagi 1-0 pasukan Wira Muda Jaguar mendahului 1-0 untuk pasukan Wanderers. Satu lagi permainan diorang cuba mengawal, dihalang oleh Zidane cantik, Zidane menghalang, dapat kepada Wadi tolak kepada Amsyar sekarang ni. Amsyar mungkin nampak Ishad, sayang, agak kurang jelas hantaran. Ishad sangkakan bola tu ke depan tapi bola tu ke tengah. Baik, satu tindakan yang baik. Ada perubahan dalam perlawanan kedua ini Wira Muda Jaguar. Satu tandukan daripada Amsyar, terus ke tengah, agak bahaya. Hantaran terus Wanderers cuba merancang lagi sekali. Sekiranya satu hantaran terus tepat, bahaya, terus dapat kepada penyerang. Satu pressing baik daripada Wadi, satu clearance daripada Amsyar terus dapat kepada Ishad mengawal bola, cuba melunggurakan, tolakan ke depan kepada Satya. Adakah satu lagi peluang untuk Satya? Satu rembatan dapat diselamatkan oleh penjaga gol Wanderers. Satu percubaan yang menarik daripada Satya, diselamatkan oleh penjaga gol Wanderers. Satu lagi permainan cuba dikawal. Permainan nampaknya mereka mengawal permainan, bola keluar tapi referee mungkin tidak nampak. Referee agak jauh daripada line. Lepas Satya, satu hantaran ke tengah, disangkut baik, pintasan daripada Wadi tapi mudah Wadi membuat satu clearance. Ishad sepatutnya membuat satu lah.
Sepatutnya buat satu larian attack kepada bola, tapi sayangnya bola tu agak kuat dan jauh daripada jangkauan Ishad. Masih lagi mengawal pemain Wanderers. Tolak ke tepi. Ada lagi pressing yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain Wira Muda Jaguar. Masih kosong lagi, nampak kawasan tengah. Satu lagi tindakan, nampak. Jadi jangan berikan mereka ruang. Nampak satu lagi hantaran dia merancang. Baik Satya melakukan pintasan, mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Perlawanan masih lagi rancak. Sebab kalau jika anda lihat permainan possession dikontrol oleh pasukan Wanderers dengan kawalan-kawalan bola yang baik, diorang menggerakkan atau merancang permainan tu dari gerakan-gerakan total daripada bawah ke atas ke tengah, tapi masih lagi belum dapat peluang untuk percubaan menjaringkan gol. Tapi tidak boleh berterusan sepatutnya. Wira Muda Jaguar kena perlu berhati-hati supaya untuk mengurangkan pengawalan bola pasukan Wanderers. Wanderers sebelah kanan padang sekarang membuat satu tengah. Baik pintasan daripada Zidane, mengacau, cuba dapat kepada Arman, bola over. Bola terkena tangan Arman tadi. Jadi sepakan percuma daripada pasukan Wanderers untuk dari kawasan suku Padang, boleh dikatakan tengah Padang. Agak bahaya. Rizky, cuba untuk Rizky, tandukan. Bahaya tandukan. Nampaknya mereka memang sudah merancangkan seorang striker yang tinggi dan besar di hadapan untuk memudahkan menanduk atau menyambut hantaran. Fayad, bola keluar garisan. Nampaknya Satya masih tidak tahu lagi line berada di mana. Zidane cuba mengacau striker. Baik Zidane. Tidak, Wadi. Baik Wadi. Lagi satu. Kacau lagi Wadi. Terjatuh. Wadi pula terjatuh. Satya, adakah Satya dapat mengacau bola? Baik Wadi bangun kembali bingkas untuk mencantas ataupun mengacau bola tu supaya pemain Wanderers tidak dapat bola. Satu lagi lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Agak foul sebenarnya. Bola lontaran ke dalam tu angkat kaki, tapi referee membuat advantage. Jalan terus, move on. Satu bahaya. Satu halangan daripada Zidane ataupun Wadi. Saya agak keliru sedikit Wadi dan Zidane sebab memiliki pergerakan fizikal yang lebih kurang sama, tapi dari segi permainan mereka ada berbeza sebab lebih laju. Arman lagi sekali. Arman mencari rakan. Cantik Arman mencari rakan. Tolak kepada, sayang. Dapat kepada siapa? Sayang. Dapat kepada pemain Jaguar. Membuat satu larian ke atas ke depan. Baik Fayad baik. Buat satu tindakan yang terakhir. Satu sliding. Mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya. Baik tindakan Fayad. Sebab counter attack dilakukan oleh Wanderers. Dan ketika pasukan Wira Muda Jaguar menyerang, lontaran ke dalam. Kembali lagi sekali dikeluarkan oleh Fayad. Dapat kepada lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Satu lontaran ke dalam. Tandukan ke belakang, bahaya. Dapat kepada Wadi. Ditanduk. Siapa lagi? Amsyar menanduk. Baik tindakan Amsyar. Mengeluarkan baik. Amsyar cuba mengacau. Cantik. Amsyar buat satu blok. Tidak bagi ataupun tidak memberikan ruang untuk mereka melakukan hantaran ke tengah. Sepakan sudut untuk pasukan Wanderers. Satu gol rambungan ke tengah, bahaya. Siapa dapat? Arman, sayang. Wanderers yang dapat dulu. Masih melakukan perancangan untuk menyerang. Lepas atau tidak? Siapa yang di sana? Zidane. Satu hantaran clear, cantik. Dapat daripada satu clearance by Amsyar. Cantik Amsyar. Ini adalah satu permainan yang kalau anda lihat dari segi Amsyar tadi, dia mendapat bola, dia tahu ada pemain di hadapan. Dia membuat satu sepakan yang kuat terkena kepada player dan bola melantun ke belakang. Jadi sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Jaguar. Tapi janganlah kerap kali berlaku begini ya. Sebab satu tindakan yang agak bahaya juga kalau sekiranya lantunan tu pergi ke tempat lain. Sepakan gol, ada apa-apa pertukaran ke apa nak dilakukan?
ataupun bola hilang. Oh, bola sudah melantun keluar daripada kawasan permainan. Dan sekiranya tu ada pertukaran, adakah bola masih ada di sana? Saya tak nampak ada bola di situ. Sebab kalau anda lihat di belakang sana tu ada jaring. Jangan terkeliru ya. Dinding biru tu adalah jarak dia lebih kurang dalam 20-30 meter daripada badan bola. Yang menghadang adalah jaring di bahagian belakang tu, ada agak tinggi, tapi bola tadi terlepas daripada jaring. Jadi kita sekarang menunggu bola daripada organizer. Masih lagi menunggu. Sepatutnya ada satu organizer ataupun satu kru yang berada di tengah padang untuk mengambil tahu perihal ataupun situasi yang berlaku di tengah padang macam sebegini rupalah. Sekiranya bola kehilangan ataupun bola berada di luar kawasan, perlawanan dah terganggu hampir dekat 1 minit 2 minit. Jadi dia boleh menjejaskan permainan ataupun tempo permainan anak-anak ini. Jadi agak lambat tindakan organizer. Kalau bagi minum air free lajulah. Tapi kalau bab macam ni mungkin lambat sikit. Amin, terima kasih Min yang hadir. Masih lagi mencari bola. Tiada lagi bola yang diberikan oleh organizer. Bola sudah melantun keluar daripada kawasan permainan. Kita menunggukan bola daripada organizer, tapi tak nampak bayang. Tiada nampak bayang daripada organizer yang nak memberikan bola. Sampai ke sekarang masih tiada lagi. Dan bola masih lagi, adakah memang organizer tak simpan bola? Saya pun tak pasti. Jika anda lihat di bahagian sini adalah organizer, tapi tak ada lagi nampak bayang ada pengantaran bola ke tengah padang. Mungkin ada player menggunakan bola lain. Mungkin ini adalah bola yang digunakan, bola pasukan bola sendiri yang digunakan pasukan. Setiap pasukan pastinya sudah pasti akan membawa bola masing-masing. Jadi disambung untuk meneruskan permainan. Organizer masih ada kelemahan di bahagian sini. Jadi saya minta maaf pada siapa-siapa yang hadir dalam live saya ni. Terima kasih banyaklah yang hadir. Jadi saya minta maaf sebab hari ni saya tak bawa tripod, saya menggunakan stick sahaja. Jadi mungkin ada kegaran. Haris cantik. Haris cantik. Dia tolak kepada Satya. Ada satu peluang. Alhamdulillah, gol kedua daripada Satya sudah pasti melegakan Coach Awish dan pemain-pemain sendiri sudah dapat mendapatkan jaringan kedua. Jadi keadaan agak selesa. Jika kita perhatikan dari awal permainan, Wanderers dari segi possession mengawal permainan, tapi tiada gerakan bahaya. Wira Muda Jaguar pula hanya menggunakan counter attack ataupun serangan pantas di hadapan dan berjaya menjaringkan 2 gol dengan hanya 2 peluang yang dapat. Jadi pastinya dalam bola sepak ni, kalau orang kata kejam, yes, dia kejam. Siapa yang dapat menjaringkan gol, dia adalah pemenang. Jadi permainan diteruskan, lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Jaguar. Dapat kepada Arman. Adakah Arman mengejar bola? Arman, cantik Arman. Arman merampas bola. Satu lagi. Satu tindakan yang baik. Arman ni saya suka agak mengulas pasal dia kerana cara-cara permainan dia suka menggelecek. Okey, satulah. Baik. Antaran pemain Wanderers. Cuba Wadi atau Satya. Kosong agak tengah. Irfan. Irfan dapat kepada sekarang Arman. Anda lihat Arman, nampak? Lagi sekali Arman. Dapat kepada penjaga gol, sayang. Sekiranya sekarang ni perlawanan mungkin ada 1, 2, 3 minit lagi kali ada Irfan. Adakah Irfan dapat bola? Pemain Wanderers mengawal keadaan, cuba memasuki kawasan pasukan Wira Muda Jaguar. Wadi, tindakan Wadi yang terakhir. Haris sebenarnya cuba melakukan pressing dan pemain Wanderers dapat peluang, satu cubaan yang baik, tapi tersasar daripada gawang.
Jadi sepakan gol untuk Wira Muda Jaguar. Cuaca agak mendung selepas hujan, masih lagi risau ada hujan rintik-rintik. Sepakan gol terus kepada Satya. Satya membuat satu sepakan dihalang oleh pasukan Wanderers. Lontaran ke dalam. Kalau anda perasan agak keliru sikit sebab jaringan tu kat sini adalah padang. Dia ada 2 port kat situ. Jadi warna hijau pula adalah kawasan luar dan hijau yang terang ni adalah kawasan permainan. Wanderers mengawal lagi. Pengarah teknikal untuk Wira Muda Lion pun ada juga, Kostana. Okey, Wanderers mengawal keadaan. Mereka acap kali mengawal pergerakan, tetapi agak sayang mereka tidak boleh merancang ataupun gerakan yang bahaya dapat kepada Haris. Haris buat selamat, tindakan yang selamat. Sebab Haris tidak nampak kawan-kawan di sekeliling, jadi Haris mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya untuk lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Saya menjangkakan ini adalah permainan minit-minit terakhir. Kedudukan 2 pasukan Wira Muda Jaguar dan 0 untuk pasukan Dek, ke depan sikit Dek. Adik ni main sibuk kat sini pula dah. dah lah aku tak pakai tripod, tak boleh angkat tinggi. Satu clearance, Irfan mencari. Oh, tidak dapat. Sebenarnya dia mencari Arman sebenarnya. Arman mengacau bola tapi lepas. Bahaya. Bola masih lagi kawalan di bawah kawalan pasukan Wanderers. Lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Menghantar. Cuba di-pressing oleh Haris. Oh, adakah saya pakai penjuru? Tidak. Saya nampak macam seolah-olah Wanderers punya sentuhan pertama tadi agak terbias dan keluar, dan sepakan gol untuk pasukan Wira Muda Garuda. Fayad buat satu hantaran dapat kepada Arman. Sayang Arman tidak dapat macam bola. Satu pressing dihadang. Wadi dapat mengawal. Ruang yang agak kosong, boleh bertenang. Satu hantaran baik kepada Arman, tapi sayang dipotong ataupun dipintas oleh pertahanan pasukan Wanderers. Satu lagi hantaran. Mereka melakukan pergerakan ke depan, cuba melepaskan Haris. Haris dapat mengacau bola tersebut. Masih di dalam permainan. Sekarang Wadi mengambil tugas. Wadi, baik tindakan Wadi. Wadi membuat satu tackle yang baik untuk menyelamatkan keadaan atau meredakan seketika serangan daripada pasukan Wanderers. Jadi lontaran ke dalam untuk pasukan Wanderers. Macam bersantai-santai. Tiada pressing. Adakah pemain-pemain ini kepenatan? Saya pun tidak pasti. Macam relax saja. Jadi Satya cuba mengalang, dapat pemain tengah. Irfan sekali lagi mengacau. Adakah Arman? Yes, Arman lagi sekali lewat larian. Oh, dan larian Arman lagi sekali. Arman, sikit lagi Arman. Sedih. Satu baik, satu sliding untuk merampas bola. Lagi sekali Arman berusaha bersungguh-sungguh. Walaupun dia tidak dapat bola, tapi dia berusaha untuk mengacau pergerakan. Salah satu pemain yang saya suka mengulas, iaitu Arman dari pasukan Wira Muda Garuda. Dapat kepada pemain tengah. Bahaya. Haris. Adakah Haris dapat mengacau? Wadi terus. Laju Wadi memotong. Lagi sekali Wadi membuat satu sliding untuk menyelamatkan bola seketika, dan serangan ini berterusan dengan sepakan sudut untuk Wanderers. Satu sepakan sudut terus ke tengah, dapat ditanduk oleh Wadi. Cantik lagi sekali Wadi. Satu tembakan. Nampaknya keeper dah tangkap gambar. Hanya melihat saja bola tu keluar. Nasib baik keluar tu jauh daripada gawang. Satu lagi sepakan gol. Mencari Satya. Baik Satya mengawal. Satya buat satu hantaran, cuba mencari Arman, tapi bola dikeluarkan. Alhamdulillah perlawanan tamat dengan kesudahan keputusan adalah pasukan Wira Muda Jaguar menang dengan 2-0. Tahniah kepada pasukan Wira Muda Jaguar yang mendapat rentak pada perlawanan kedua ini. Alhamdulillah. Jadi kita akan seterusnya untuk perlawanan yang ketiga. Terima kasih kepada Elvin, terima kasih kepada Amin, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton. Terima kasih banyak.
Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada perlawanan ketiga nanti dalam live perlawanan ketiga insya-Allah. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.